Bila dia tengah bawa kereta 80 ke 100, dia ada dengar bunyi berdengung kat belakang. Hai, bagus guys. Alright. So, hari ni kita ada sebiji kereta Proton Persona. Right, baik. So, kereta ni dia datang cari kami. Dia komplain dia ada satu masalah yang sangat besar. Bila dia tengah bawa kereta 80 ke 100, dia ada dengar bunyi berdengung kat belakang. Baik, so bunyi berdengung ni biasanya terhasil daripada dua benda, iaitu bearing dengan tayar. Okay, baik. So, macam kereta ni problem dia daripada dia punya bearing ni. Okay, baik. So, apa jadi kat bearing dia ni? Bearing dia ni belah dalam ni dah jam. Dia dah mula rasa berat dah. Okay, so, bila bearing ni dah rosak, belah dalam dia ni akan ada rasa berkerat. Okay, so bila kita tengah bawa, dia akan hasilkan bunyi berdengung. Okay, baik. So, kita nak selesai masalah ni, kita pun suggest pada owner untuk ganti skuter bearing yang baru. Baik. So, dah siap pasang bearing baru ni, nanti selesailah masalah kita ni. Okay, baik. Bagi korang yang nak datang check bunyi, nak check aircon, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sampai Tamun Ipoh. Okay, bye-bye.